Terdapat 10 perkara penting untuk anda berjaya dengan cemerlang dalam pengajian PhD. Perkara pertama adalah menetapkan matlamat PhD dengan jelas. Anda perlu memahami tajuk, objektif dan persoalan kajian, serta mengenal pasti jurang kajian dan sumbangan ilmu baharu. Jadikan tesis anda projek ilmiah yang bernilai. Perkara kedua adalah membina disiplin kerja harian. Tetapkan jadual membaca, menulis dan menganalisis data secara konsisten. Amalkan kemajuan kecil setiap hari dan pantau pencapaian mingguan supaya anda sentiasa berada di landasan yang betul. Perkara ketiga ialah banyak membaca artikel berkualiti. Fokus kepada jurnal berindeks seperti Scopus dan WOS serta jurnal utama dalam bidang anda. Cari teori, metodologi dan dapatan terkini. Bina matriks literatur untuk mengenal pasti jurang kajian. Ingatlah, kemajuan kecil setiap hari membina tesis yang besar. Perkara keempat adalah menguasai metodologi kajian. Fahami reka bentuk kajian dan kaedah persampulan. Kuasai instrumen, analisis data, dan justifikasi metodologi. Pastikan setiap keputusan kajian boleh dipertahankan. Literatur yang kukuh akan melahirkan hujah yang mantap. Perkara kelima adalah sentiasa menulis, bukan menunggu sempurna. Mulakan draft awal walaupun belum lengkap. Tulis sedikit demi sedikit secara berterusan. Baiki draft melalui semakan penyelia dan pembacaan. Metodologi yang jelas menjadikan kajian boleh dipertahankan. Perkara keenam, jaga hubungan profesional dengan penyelia. Adakan pertemuan berkala dengan agenda yang jelas. Bawa draft, soalan, dan kemajuan semasa mesyuarat. Terima teguran secara terbuka dan bertindak segera. Draft yang lemah boleh diperbaiki, tetapi halaman kosong tidak boleh disemak. Perkara ketujuh adalah bina sistem pengurusan rujukan dan data. Gunakan perisian seperti Zotero, Mendeley, atau EndNote untuk mengurus rujukan. Susun artikel, nota, data mentah, dan output analisis dengan teratur. Buat sandaran fail secara berkala dan berstruktur. Penyelia membantu mempercepatkan kematangan penyelidikan anda. Perkara ke-8, terbitkan artikel semasa pengajian. Terbitkan hasil daripada literatur, metodologi, atau dapatan awal. Gunakan penerbitan untuk mengukuhkan hujah kajian anda. Bina reputasi akademik sebelum tesis selesai. Ingatlah, sistem fail yang kemas menjimatkan masa kritikal. Perkara ke-9 adalah jaga kesihatan mental, fizikal dan spiritual. Jaga tidur, pemakanan, senaman dan ibadah. Sediakan masa rehat untuk mengelakkan keletihan melampau. Kekalkan hubungan keluarga dan sokongan sosial. Penerbitan ialah bukti awal nilai akademik kajian. Perkara ke-10. Kekalkan semangat, sabar, dan tidak mudah putus asa. Anggap cabaran sebagai sebahagian proses PhD. Bangkit semula selepas teguran, kegagalan analisis, atau data yang lambat. Teruskan perjalanan dengan fokus dan keyakinan. PhD cemerlang memerlukan gabungan ilmu, disiplin, penulisan, metodologi, hubungan profesional, dan ketahanan jiwa.